Wait, wait. Kalau kira kan, Honeymoon, naik caravan, pergi New Zealand. Mestilah best dengan partner. Benda yang paling rare lah yang pernah aku dengar pergi New Zealand, naik caravan. Kenapa kau kasi aku tidur? Ya. Alah, aku nak tahu lebih lagi apa yang kita boleh buat tu. Aku macam nak bawa partner aku. Kita sikit. Di sinilah aku cerita. Okay, kat sana Banyak aktiviti korang boleh buat dengan partner korang dekat New Zealand ni. Nak aktiviti santai, kita ada stargazing, sky gondola, Mayford Sound. Kalau partner korang jenis suka ekstrim, kita ada short over jet, skydiving, bungee jump dan banyak lagi aktiviti korang boleh buat dengan partner korang. kalau korang nak start bina rumah tangga, try dulu naik rumah bergerak pula. Serius, honeymoon package kali ni pergi New Zealand sangat-sangat lain. Korang kena try kali seumur hidup. Apa tunggu lagi? Book dengan kita. Kali ni punya honeymoon package confirm sweet sampai tua.